Hari ini nak masak ayam goreng masak lemak. Okey, ini resepi yang menderhakai daripada Cikgu Khairul Amin. Mula-mula kita gorengkan ayam. Terpulanglah ayam ni nak goreng sepenuhnya ataupun separuh masak. Macam saya buat separuh masak. Bila dah separuh masak tu, angkatlah. Lepas tu sediakan bawang besar 1 biji, cili ikutlah kepedasan masing-masing, bawang putih 2 biji dan kunyit sebesar ibu jari. Blenderkan semua, kemudian tumiskan menggunakan air goreng ayam tadi. Kurangkanlah sikit. Lepas tu tumiskan dia sampailah dia pecah minyak. Okey, separuh pecah minyak tu kita masukkan kentang. Khairul Amin tak letak kentang, saya letak kentang. Lepas tu masakkanlah dia kentang ni bersama bahan-bahan yang di blender tadi biar sampai dia pecah minyak. Bila dah pecah minyak sepenuhnya, apa lagi? Kita masukkanlah ayam kita. Ayam kita ni kan separuh masak je tadi. Jadi kita kena masak little bit lama sikit lah. Lepas tu masukkan santan. Ini santan fresh yang saya gunakan setengah biji kelapa. Santan kotak tak tahulah, mungkin 1 kotak. Lepas tu kacau-kacaukan dia biar ada sebati sedikit. Lepas tu saya masukkan 2 keping asam. Khairul Amin tak letak, saya letak. Lepas tu perasakanlah dia dengan garam, gula, ajinomoto, ikutlah kesedapan tekak masing-masing. Lepas tu dah lah siap. Mudah kan? Memang resepi ni mudah, senang saja. Lepas tu apa lagi, kita bolehlah berbuka makan bersama nasi putih. Memang berlemak, ada masam-masam sikit, ada ni lah, cukup rasa dia semua. Jadi semua saya nak mengucapkan selamat berbuka puasa.